Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Ismail Channel. Untuk hari ini aku ingin mengomel sedikit dan bercerita sedikit berkenaan dengan ramai member aku, kawan-kawan aku yang belajar architecture bersama-sama dulu dan sekarang ramai sudah dapat title AR, Architect. Memang I'm proud of them sebab ada yang berjuang daripada PKP lagi, bertahun-tahun repeat paper sampailah betul-betul dapat pangkat AR. Okey. Kenapa kalau korang dalam dunia architecture, bidang architecture ni, kenapa the final study is part 3, iaitu korang dapat title AR? Sebabnya begini. Dalam dunia architecture ni dia ada 3 part. Okey, first part, LAM Part 1, Lembaga Arkitek Malaysia Part 1 ialah equivalent to degree holder, which is korang just jadi sebagai macam assistant architect begitu. And then selepas itu korang perlu ambil master pula, master in architecture, which is 2 tahun coursework. Selepas 2 tahun coursework itu, barulah korang eligible for untuk apply graduate architect. Graduate architect ni macam level-level graduate architect lah, sekadar macam korang bekerja di bawah arkitek, mungkin korang boleh jadi associates architect juga, mungkin korang boleh jadi design architect dan sebagainya begitu. Tapi korang tidak boleh pegang title just architect itu sahaja. So untuk architect itu sahaja, korang memerlukan title AR ataupun registration yang korang sudah pergi kepada oral, exam dan sebagainya, barulah korang eligible untuk dapatkan that kind of title. Meaning dalam architecture ni korang sebenarnya belajar bukan 5 tahun tapi 7 tahun ke 8 tahun begitu, barulah korang layak untuk dapat title AR. Itu pun kalau korang fokus on architecture dan fokus untuk dapat exam dan sebagainya untuk dapat that kind of title. Itu pun agak susah untuk aku cakap juga. Tapi apa-apapun yang aku boleh katakan, macam aku sendirilah, walaupun aku sudah jadi sebagai graduate architect for 10 years jadi graduate architect for 10 years tu sebenarnya tidak ada jugalah yang baru mau ambil exam, baru mau oral dan sebagainya. So aku punya target, ini serius ni. Aku punya target sebab di sini pun aku terkontang kantin juga awal-awal. And then bila sudah ada macam supervisor tu mestilah arkitek yang ada firm untuk korang gunakan dia punya projek dan sebagainya tu, barulah mudah di kemudian hari gitu. Lepas tu lagi, untuk bahagian macam ambil examination tu, untuk korang jadi AR, untuk fokus tu, dia ada juga beberapa pecahan lagi. Contoh macam first kali pada bulan 1 lah, standard bulan 1, korang perlu hantar logbook, which is korang perlu hantar 3 projek yang korang perlu ceritakan 3 projek tu apa masalah dia dan apa solusi yang korang gunakan untuk dimasukkan ke dalam dia punya topik. Lepas tu nanti setelah selesai itu, bila korang punya logbook sudah lulus, korang tidak perlu submit lagi sebab dia tidak lah expiry date apa semua tu. Rasanya lah gitu. Tolong confirmkan kalau salah. Selepas itu barulah korang perlu pergi kepada oral test pula. Oral test tu di mana korang akan diinterview oleh beberapa arkitek dan korang akan ditanyakan pelbagai soalan, termasuk juga soalan-soalan yang ada di dalam UBBL. Ramai sebenarnya yang fail oral test sebab korang tidak boleh duduk exam lagi selagi korang tidak lepas oral. And then banyaklah soalan-soalan yang korang perlu jawab juga. Dan soalan tu pun kadang-kadang bukan soalan yang soalan-soalan yang biasa-biasa juga, tapi luar biasa juga. Contoh macam ada 2 perbezaan lah. Sama ada, contohnya kalau projek korang tu semua projek fully government, and then korang punya penceritaan pun daripada panel tu pun banyak tentang
government punya sektor punya projek, macam mana perolehan tender, macam mana dia punya bylaw dan sebagainya, adakah diguna pakai yang sama ataupun korang akan guna standard JKR, dan juga ataupun bylaw yang lain juga. Begitulah perumpamaan dia. Tapi nya, kalau contoh kalau korang gunakan projek fully swasta, daripada situ dia akan tanya korang tentang projek swasta tersebut. Contoh macam apa masalah dia, delay ke tidak, apa semua tu, dan apa method yang kita gunakan, clause berapa yang kita guna pakai, dan dari segi kebombaan apa yang berlaku dan sebagainya. So daripada situ juga barulah korang dapat M juga untuk kesesuaian untuk korang bercakap. Sebab untuk kelentong tu agak susah juga. Memang susah untuk kelentong benda ni, sebab segala profesional ni dia tahu apa yang korang goreng, apa yang korang kelentong. Sebab semuanya kadang-kadang benda ni based on fakta, based on clause, based on law, by law dan sebagainya. Lepas tu lagi, selepas korang lulus kedua-dua ini, barulah korang layak untuk menduduki examination. So exam pula ada 2 kertas, kertas 1 dan kertas 2. Dan aku sendiri pun belum discover lagi kertas 1 lebih kepada apa, kertas 2 lebih kepada apa. Tapi yang dulu aku pernah masuk kursus, ada beberapa kertas tu yang tanya majority tentang bomba, which is kalau korang lulus bomba, korang lulus salah satu kertas tersebut. Dan bila korang lulus kedua kertas ni tadi, alhamdulillah korang sudah pegang title architect, which is aku masih lagi belum sampai sebab terlalu sibuk sekarang ni. Jadi bila mana aku sudah set up company aku sendiri, ada link dan sebagainya itu, baru beranilah untuk aku slowly buat architecture, ambil AR dan sebagainya ini, supaya aku ready lah diri aku untuk ada firm, tahu tanggungjawab dan sebagainya. Sebab bila korang ada title tu, tanggungjawab korang, liability itu sangat besar guys. Itu sangat mencabar lah juga. Jadi itu saja aku punya mengomel hari ini. Sekiranya korang ada sebarang soalan, korang boleh ajukan di bawah.